Biodata dan latar belakang sempena Majlis Persaraan Encik Yusri bin Mohamed Zuluddin. Diputerakan pada 24 September 1964, beliau dilahirkan di kampung Masjid Pulau Tawar. Encik Yusri mula bersekolah di SK LKTP Ulu Jempol. Seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di SMK Jengka II. Beliau menamatkan zaman bujang dengan gadis pilihan, iaitu Puan Kalthom binti Majid pada 2 Jun 1996. Pasangan dua sejoli ini dikurniakan di 3 cahaya mata. Mula berkhidmat di SK LKTP Jengka 6 dan seterusnya, SK LKTP Ulu Jempol dan di SMK Jengka Pusat. Seterusnya berbakti sehingga persaraan di SK Pulau Tawar. Encik Yusri seorang yang sangat berdedikasi, ringan tulang dan sedia membantu pada bila-bila masa. Kami warga Seputar sangat merasai kehilangan Encik Yusri. Kami warga Seputar berharap agar dibalas oleh Tuhan dengan ganjaran yang baik kepada Encik Yusri atas segala pengorbanan dan sumbangan yang telah diberikan oleh beliau. Sumbangan dan jasa bakti yang dicurahkan oleh insan yang kita raikan pada hari ini begitu bermakna bukan sahaja kepada sekolah tetapi juga kepada dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua pengorbanan, segenap jasa dan seluruh keringat yang dicurahkan oleh Encik Yusri sepanjang perkhidmatan amatlah kami hargai. Komitmen dan kesetiaan seperti inilah yang seharusnya dijadikan teladan oleh semua, lebih-lebih lagi warga Seputar sekalian. Selepas ini, bolehlah N. Yusri berikan tumpuan sepenuhnya kepada keluarga tercinta atau penuhkan masa lapang yang ada dengan hobi bersukan, berkebun, melancong atau mungkin juga berniaga. Perpisahan itu amat menyakitkan, namun kehidupan perlu diteruskan. Kami seluruh warga Seputar mendoakan agar semuanya sentiasa dalam lindungan dan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan kesihatan yang baik, dilanjutkan usia dan dipermudahkan segala urusan dunia, dan amin ya rabbal alamin. Hai, Assalamualaikum. Saya Ustaz Zulfakir bin Maksum mengucapkan selamat bersara kepada Abang Ri. Semoga diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan kehidupan hari-hari. Semoga bertambah iman dan takwa sepanjang meniti usia yang lanjut ini. Maaf jika ada tersalah terkasar bahasa. Sayang Abang Ri. Assalamualaikum Abang Ri. Apa khabar? Saya dan rakan-rakan guru di bilik guru mengucapkan selamat bersara. Semoga Abang Ri diberi kesihatan yang baik, dapat melaksanakan ibadah dengan senang hati, dapat bersama keluarga. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh jumpa lagi. Bye Abang Ri. Selamat bersara Abang Ri. Saya Cikgu Ahmad Fauzi bin Abdul Hamid ingin mengucapkan selamat bersara dan berehatlah dengan gembira buat Abang Ri di samping keluarga tercinta. Semoga kenangan bersama di SKPT menjadi ingatan yang manis buat Abang Ri. Di sini juga saya ingin memohon kemaafan seandainya selama bekerja di SKPT saya ada membuat sebarang kesilapan yang mungkin menguris hati. Akhir kata, selamat bersara Abang Ri. Moga terus sihat dan sentiasa gembira di samping keluarga tercinta. Terima kasih. 2, 3. Selamat bersara Abang Ri. Semoga sentiasa sihat dan dimurahkan rezeki. Bersara Abang Ri. Semoga berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara diucapkan kepada Encik Yusri. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan rezeki yang berkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara saya ucapkan kepada Abang Ri. Di sini juga saya mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan saya sepanjang saya bertugas di SK Pulau Tawar, dan juga saya berterima kasih kepada Abang Ri atas segala pertolongan yang telah Abang Ri berikan kepada saya sepanjang saya bertugas di SK Pulau Tawar. Semoga Abang Ri berbahagia dengan hidup sebagai YB, dan juga semoga berjumpa lagi.
Selamat bersara. Selamat bersara buat Abang Ri. Semoga kehidupan di alam persaraan dipenuhi dengan nikmat kesihatan, kedamaian, ketenangan, dan teruskanlah kehidupan dengan perbanyakkan amal kemasyarakatan dan agama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rusli. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Abang Ri. Semoga Abang Ri sentiasa berada dalam keadaan sihat selalu sampai keluarga. Kesempatan ini juga saya ingin mohon maaf jika ada salah dan silap saya dengan Abang Ri selama berada di SK Pulau Tawar. Sekian, terima kasih. Saya Hasimas binti Rifin mengucapkan selamat bersara. Saya doakan Abang Ri sentiasa dalam rahmat Allah hendaknya. Jangan lupa kami di SK Pulau Tawar. Selamat bersara kepada Encik Yusri. Semoga sihat selalu.